Jom pergi Costco dengan aku. Saya Aiman Amerika, seorang industrial hygienist yang bekerja di California. Aku suka beli salad ni macam ni. Dia ada 2 pack ni. Sekarang kita nak beli telur pula. Telur biasa aku beli yang 60 biji sekotak. Harga dia $12. Beli telur, sekarang kita nak beli udang pula. Udang dia macam ni. Contoh 2 pound $17. Untuk dark chocolate, strawberry chocolate ni native kepada San Francisco. Siap sikit untuk mak aku. Harga dia $16 setengah kilo. Memang tinggi dark chocolate dia 60%, 72%. Kita beli 4 paket. Lepas tu kita beli Hershey ni pula. Mak aku suka bagi student ni. Paket ni ada kilo setengah, 145 biji. Harga dia $18. Setengah sekali aku suka beli collagen peptide ni. Baik untuk gut health, prebiotics for total gut health. Lepas dah settle bayar, cuba korang tengok ni. Total adalah $186. Cukai dalam $3 gitu. Costco dia tak ada bagi plastik tau. So kita cari kotak macam ni. Kotak-kotak tepi kaunter. Aku jumpa kotak-kotak ni. So kita rambat satu yang ni. Untuk kita letak dalam kereta untuk isi barang nak angkut masuk rumah. Masa nak keluar ni biasa dia akan minta receipt, dia akan check. Dia akan tengok barang-barang kita dan dia akan cross ke sana. Diorang juga ada tempat apa ni, jual kayak. Sambil korang beli barang, korang boleh letak kereta korang kat situ, nanti dia tukarkan tayar. Hasil buruan kita untuk hari ni $186 semuanya. Kita letak je dalam kotak ni dalam kereta.